Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai dah sudah program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Teluk Bayu, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Dan alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Teluk Bayu, Kuala Besut ini. Saya Safi bin Semen, penghulu Kampung Teluk Bayu, ingin mengucapkan terima kasihlah kaum Muslim ni kerana mari tengok orang-orang kampung saya. Maknanya kena stroke lah. Stroke. Berapa hari duduk hospital? Sini 2 hari, lepas Ganu 4 hari 5 hari juga salah. Seminggu lah. Minggu juga. Maknanya kena stroke ni rumah tu? Dia kena stroke rumah. Rumah lah. Belah mana? Belah kanan? Belah kanan lah kau. Malah ni tak boleh cakap lah. Tak boleh? Cakap gitu ada. Maknanya tak botek lah. Sebelum ni jalan boleh jalan? Jalan tak boleh. Sebelum ni ayah buat kerja apa? Ayah main tekuk parking. Orang nak pergi pulau, orang nak Parking kereta? parking kereta. Parking kereta kan? Dia lah jaga-jaganya. Dia jaga. Kepuk? Buat kepuk. Oli ya. Kepuk ni kan kitanya kita lah. Ada lah. Dia masuk musim sekali boleh buat apa? Kau je tengok pada ni juga lah. Kepuk biasa ada dalam bulan ni. Jadi boleh buat batu tutup lah. Tutup. Dia tahun depan pula. Dia ni baru start kerja kepuk pula ah. Jemur kepuk. Jemur. Baru ni dia ngadik jaga. Dia okey. Lepas tak ada. Pasalah kena pergi muka tinggal aku. Kena nak lah. Aku balik. Balik tengok gitu. Jadi saya mewakili Museum Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan semangat anda, mungkin misi kami di Museum Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, Al-Jazal Ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.